Baru-baru ni, US, negara ekonomi paling besar di dunia, dah kena tekan butang pos. Serius, hampir 1 juta pekerja kena cuti paksa. Data-data pasal ekonomi pun semua kena freeze. Tapi apa benda sebenarnya shutdown ni? Kenapa ia berlaku dan apa kesannya? US ni setiap beberapa tahun ahli politik dia akan gaduh pasal bajet negara. Jadi bila tak ada persetujuan, funding akan sangkut. Akibatnya semua agensi kerajaan yang dianggap non-essential akan tutup terus. Polis, tentera, doktor, hospital kerajaan, yang ini semua kerja macam biasa. Tapi gaji tak masuk. Yang lain-lain memang semua kena cuti secara paksa. Bukan tu saja, data-data ekonomi penting macam data inflasi, data pekerjaan, data GDP semua tak diumumkan sebab Jabatan Statistik pun tutup. Padahal data-data ini penting untuk pembuat dasar buat dasar kewangan dan untuk bisnes buat keputusan perniagaan. Jadi, apa yang shutdown? Pertama, semua agensi non-essential akan tutup. Sekitar 900,000 pekerja kena cuti paksa dan 700,000 pekerja kerja tanpa gaji. Agensi macam NASA, EPA, IRS, National Park semuanya freeze. Essential job macam polis, tentera, air traffic, doktor hospital kerajaan, yang ini semua kena kerja. Tapi tak dibayar sampai shutdown ini berakhir. Jadi ibaratnya kita kena kerja tapi bos bagi tahu akan bayar bila ada duit. Memang sakit hatilah semua pekerja-pekerja ini.